Assalamualaikum. Hari ini saya review Stew Wetland Terengganu. Jom bersama saya kita melihat keindahan Stew Wetland. Kepada yang belum berkunjung, bolehlah datang ke sini. Jom kita pergi lihat. Ni permulaan masuk pintu kedua. Ada titi yang gantung. Tu air laut. Ni air sungai bertemu dengan air laut. Dia menjadi sahabat. Okey, jambatan gantung ni bergoyang sikit. Kalau gambar tak stabil tu kerana jambatan gantung ni ya. Kita dah sampai ke penemuan. Wow, cantiknya. Okey, kita akan turun ke bawah dan masuk dalam hutan di tepi air ni. Ni kita turun melalui tangga ni. Empat tingkat lebih kurang. Tadi kita dari sana. Okey, sekarang kita menyusuri hutan bakau di Stew Wetland. Tiket masuk di sini RM5 dewasa. Kanak-kanak berapa? Kanak-kanak RM2. Inilah dia perjalanan masuk ke hutan Stew Wetland. Oh, seronoknya, boleh mandi. Kalau boleh mandi. Tanah seluk ni. Tanah seluk. Inilah habitat alam semula jadi. Oh, kalau warga negara asing RM15 bayaran masuk. Untuk kanak-kanak warga negara asing. Dewasa untuk warga negara asing RM30. Kita rakyat Malaysia dapat RM5 dewasa, kanak-kanak RM2. Kau tu jadi rakyat Malaysia tu. Beginilah pemandangan semula jadi. Setakat ni belum jumpa lagi habitat kehidupan. Hanya jumpa kehidupan pokok-pokok je. Ni dipanggil pokok-pokok kayu. Hati-hati ya, haiwan berbisa. Oh, ada haiwan berbisa. Dilarang bersandar.
orang berbisa duduk manggias sini. Lihat tu. Cantik tu. Di sini malam mungkin ada lampu. Mungkin satu masa dia akan buka malam tu. Setakat ni dia beroperasi sampai pukul 5 petang sahaja. Oh, di sini tempat beristirahat. Kalau rasa penat, berehat seketika di sini. Sungguh cantik pemandangan. Kalau nak bertenang fikiran, bolehlah mari ke sini. Tempat ni baru dibuka. Ramai lagi yang tidak tahu. Diharapkan yang menonton YouTube ni dapat subscribe, menyokong video saya. Dan jom datang ke Wetland Stew Negeri Terengganu. Ini pemandangan padang pasir. Di sana tempat orang ternak apa tak pasti ya, mungkin sotong ke udang ke. Di sebelah sana. Nampak tak? Kalau anda tak nampak, saya nampak ni. Boleh. Oh, dalam air ada ikan kecil-kecil. Oh, lubah ni pada pasir ni. Kemungkinan air kering ya. Nampaknya kita dah ada bunyi suara burung ni. Tu dengar tak? Ikan berlomba-lomba dalam air tu, nampak tak? Tu. Nampak tak? Comel ikan. Sekarang kita menuju ke dalam hutan kembali. Masuk semula ke dalam hutan bakau. Di sini ada kedengaran kicauan burung. Burung-burung yang sedang bercakap. Kepada yang berminat dengan alam semula jadi, bolehlah mari ke sini. Ni air paya ni, air paya bakau ni. Ni ada satu wakaf lagi, tempat berehat. Sekiranya anda letih, bolehlah berehat di sini. Dan saya pun rasa letih ni, rehatlah sekejap Okey, kita sambung perjalanan. Sekarang dah bukan titiang. Sekarang ni seperti jalan kereta api ni. Pokok kelapa ada.
Tiket dijual last pukul 4 petang dan anda boleh keluar pukul 5 petang. Ditutup. Bermula 9 pagi. Hari Ahad hingga Khamis. Ini buah kelapa. Kepada yang belum kenal buah kelapa, inilah buah kelapa ya. Okay. Dan ini adalah perahu. Perahu yang digunakan pada masa dahulu. Sekarang ni dah tak digunakan lagi dah ni. Di sini ada lagi satu lampu solar LED. Untuk makluman semua, bayaran masuk hanya menggunakan kad debit atau kad kredit. Cash atau tunai tidak diterima. Nampaknya tempat ni masih dalam pembinaan. Ada excavator sedang buat kerja. Keindahan alam semula jadi. Di tengah-tengah ni terdapat apa, saya tak pasti ya. Dia tak ada tulis apa. Maklumlah tempat ni baru dibuka. Ni tandas ni. Ada tandas di tengah-tengah ni. Ni tempat berehat lagi. Ada kursi dan meja. Majlis Daerah Setiwa. MDS, Majlis Daerah Setiwa. Ini kepunyaan kerajaan negeri ya. Kerajaan negeri Terengganu. Nampaknya ini betul lah tandas tapi belum berfungsi lagi. Belum ada air. Ni ada lampu solar lagi. Tempat baru dibuka. Di sini sepertinya nak letak buah ni tapi belum diletakkan lagi. Ni pokok kuang untuk buat tiko mengkuang . Ini perahu dibuat dengan rontang. Perahu dibuat dengan rontang. Di depan tu sepertinya jeti. Tapi air nampaknya kering sekarang ni. Ni kerang. Kerang berbentuk kerang. Rotan dibuat berbentuk kerang.
Bukan lokang. Obat gout. Ya. Okey, sekarang kita menuju ke dalam hutan lagi. Ni ada satu wakaf. Sebelum menuju ke hutan, ada satu wakaf untuk anda berehat. Di sini anginnya rasa sejuk dan nyaman. Seperti duduk di tepi air batu. Juga hangat macam pendek kan. Okey, kita teruskan perjalanan. Ni. Betul-betul hutan bakar ni. Udara segar di sini. Apa ni, buta-buta ni? Nama pokok ni buta-buta. Di sini lapang, terang. Tapi kita tak boleh turun ke bawah. Kita hanya mengikut laluan yang telah disediakan. Di depan saya ada seorang puteri buniang. Tak ada apa-apa, tak ada ikan, tapi air nampak macam ada jebok. Di dalam air ni ada ikan, anak-anak ikan. Nampak tak tu? Yang ni tak ada. Tak ada ikan yang ni. Beginilah pandangan atas ya. Di tengah hutan City Wetland. Di sini ada papan larangan. Membakar atau menebang tumbuhan adalah satu kesalahan. Boleh didakwa di bawah elemen Taman Negeri Terengganu. Okey, nampaknya di depan tu ada lagi tempat berehat. Kepada yang penat berjalan boleh berehat di situ. Ni baru dibuka, belum lagi ramai yang tahu. Di sini tempat berehatnya Puteri Sakdon bersama Puteri Buniang. Dia buat daripada besi. Bukan besi tapi rasa panas sikit di sini. Panas. Nampaknya tak boleh berehat lama di sini, panas. Tempat rehat tu agak panas.
Ni pokok apa ni? Pokok nipah ke? Komen sikit di bawah. Siapa yang tahu ni pokok apa ni? Rasanya betul dah pokok nipah. Sebelah sini pokok lain. Ni pokok bakau lah. Pokok yang boleh menahan hakisan air. Di sini ada lagi papan larangan. Ni replika sarang burung yang dibuat daripada rotang. Tiada, burung pergi cari makan. Mungkin malam ni dia balik. Okey, di depan sana ada lagi satu pondok untuk berehat. Ni pasti sejuk lah pondok ni. Hutan bakau. Air ombak yang deras akan menjadi perlahan apabila kena akar-akar kayu pokok bakau. Beginilah keindahan alam semula jadi. Di sini ada lagi satu tempat berehat. Bolehlah berehat seketika di sini. Depan sana ada orang bersih jalan. Mana siput? Tuahnya. Beginilah pemandangan dan keindahan alam semula jadi di tengah-tengah hutan bakau, still wetland. Okey, sekejap lagi kita akan berjumpa lagi satu wakaf tempat berehat. Di sini teduh dan rasa sejuk. Ni baru saja dibersihkan. Ni. Ni dia ada peta perjalanan. Di sini udara dia sejuk je. Sesejuk angin di waktu pagi. Rasanya dingin, tidak terperi. Melihat air di bawah jambatan dan melihat pokok hutan bakau. Keindahan alam
ciptaan Allah. Kalau ikutkan sebenarnya pintu masuk utamanya di sini. Oleh kerana ada renovate, dia buka pintu di sebelah sana. Sementara siap renovate. Ini pintu masuk utama. Terima kasih, datang lagi. Di sini ada sediakan kasut untuk kita pakai dan turun ke dalam hutan bakau. Ni ada tanaman pokok-pokok hutan bakau. Dan masih ada tempat laluan sebelah sini, tapi belum dibuka. Ni kaunter tiket ni pintu masuk sebenar. Selamat datang Taman Negeri Seti Wetland. Okeylah, nampaknya sampai di sinilah video untuk kali ini. Sekian, terima kasih kepada yang menonton. Dan jangan lupa subscribe dan support video saya Yus Terengganu.